Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Dimuliakan Imam dan yang berkuasa, muslimi muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bertemu dan menyambung kembali kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rahmat, keampunan, keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pada hari ini berada pada 11 dari bulan Syawal. 11 Syawal. Jadi kita masih berbaki lebih kurang 19 hari bulan Syawal, di mana tuan-tuan kita dituntut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana summa tba'ahu sitta min Syawal ka'annaka siyamud dahr." Sesiapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa 1 tahun. Maknanya, tuan-tuan, kita puasa Ramadan, nilai dia 10 bulan. Kita tambah 6 hari, seolah-olah kita berpuasa 2 bulan. Jadi setahun kita berpuasa, tak pernah buka. Jadi kita kena ambil peluang ini. Yang paling afdal ialah kita berpuasa pada hari raya yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh itu paling afdal. Mungkin kita tak mampu kerana banyak jemputan, banyak kuih. Kita tangguh untuk puasa pada hari-hari lain. Tak mengapa, yang pentingnya adalah kita puasa. Jangan kita tak puasa. 6 hari ini kena puasa. Masih ada ruang, masih ada peluang. Ada 19 hari lagi. Kita puasa lah. Isnin, Khamis.
Senin, Khamis, kita pun tambah. Cari mana-mana ruang supaya cukup. Ini peluang, tuan-tuan. Dan kita, tuan-tuan, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada kita, nikmat yang paling besar. Kita bertemu dan kita beribadat sepanjang bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Allah bagi kesihatan kepada kita. Satu hari pun tuan-tuan kita tak tinggal puasa. Itu adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya kita melakukan ibadah berterusan dan juga istiqamah. Kena ibadat ni kena istiqamah, berterusan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbul a'malu ala dawam wa in qalla. Allah Subhanahu Wa Taala, Dia suka hamba-hambanya melakukan amalan yang berterusan. Amalan yang berterusan wa in qalla, walaupun sedikit. Kalau umpama kereta, tuan-tuan, enjinnya tidak dimatikan, selalu hidup, bergerak, maka itulah yang dituntut oleh agama. Kita buat sikit, tapi berterusan. Jangan kita buat banyak, tapi dalam tempoh yang singkat. Maka itu tidak digalakkan oleh Islam. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada tanda amalan seseorang itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada tanda dia. Apakah tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita berdoa pada Allah dalam sepanjang bulan Ramadan. Di antara doa yang kita pohon, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah amalan kami, ibadat kami, siyamana, puasa kami, wa qiyamana, salat malam kami, salat tarawih kami. Jadi salat tarawih. Jadi salat tarawih dipanggil salat malam. Dipanggil salat malam. Jadi tuan-tuan, beruntunglah kita sepanjang bulan Ramadan kita tidak pernah tertinggal dalam melakukan salat tarawih. Tertinggal. Jadi tuan-tuan dirahmati sekalian, di mana pahala salat tarawih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ma'al imam hatta yansarifa ka qiyamul lailati. Siapa yang salat tarawih, dia bermula dan berakhir bersama imam. Bermula dan berakhir bersama imam, maka pahalanya seolah-olah ia beribadat sepanjang malam. Itu kelebihan. Jadi kita bermula dan berakhir bersama imam. Jadi tuan-tuan dirahmati sekalian, jadi tanda Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat kita sepanjang bulan Ramadan. Supaya terima
صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحليلنا وقراءتنا. Kita minta Allah terima apa dia tuan-tuan? Qira'atana, Al-Quran yang kita tadarus. Kita tadarus. Doa kita supaya Allah terima. Istighfar kita Allah terima. Taubat kita Allah terima. Zikir kita Allah terima. Infak kita Allah terima. Itulah yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, jadi tanda Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat kita, di mana amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, maka kita teruskan juga selepas Ramadan. Apa amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, kita lakukan juga selepas Ramadan. Itu tanda. Jangan berakhir Ramadan, berakhirlah kita. Tak ada lagi kita bersurau. Itu satu daripada tidak berlaku kesenambungan, tidak ada istiqamah. Jadi kita ni terus saja. Apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan? Kita baca Al-Quran. Jadi kita bacalah. Selepas Ramadan pun kita bacalah. Sama ada kita baca Al-Quran itu dengan mashaf, ataupun kita baca Al-Quran itu melalui handphone. Senang. Sekarang ini mudah. Kita baca. Tapi kalau pergi masjid, jangan kita baca melalui handphone. Nanti ada sangkaan buruk daripada orang ramai. Kalau kita masuk masjid, tuan-tuan, disunatkan baca Al-Quran melalui mashaf. Ambil Al-Quran. Kalau kita baca ini, orang dia jauh. Allah Pak Haji tua, maka main handphone ni. Main handphone ni. Berdosa lah kau itu. Sebab apa? Sebab kita buka ini, dia dah tahu, dia tengok. Kita dah buat apa? Dia WhatsApp ke? Jadi banyak berlaku ni. Jadi sangkaan buruk itu boleh berlaku. Walaupun kita buat benda yang baik, tetapi tidak ada kesesuaian tempat. Walaupun kita baca Quran, baca Quran, tapi orang jauh dan Allah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dah. Dalam sebelum khutbah apa imam kata? Dia minta tuan-tuan pastikan jangan bermain handphone ketika khatib berkhutbah. Itu nasihat. Maknanya apa? Ramai pula. Ada orang tak peka. Satu lagi tuan-tuan yang kita nampak, di antara kejahilan kita lah. Kejahilan kita. Kadang-kadang ustaz bagi tazkirah Jumaat. Apa dia buat? Bukan tasbih, zikir. Kadang-kadang ada yang baca Quran pun ada. Ni ustaz tazkirah ni. Jadi itu adalah satu kesalahan besar. Kita berzikir, kita baca Al-Quran ketika ustaz bagi tazkirah, maka itu satu kesalahan besar. Dengar tazkirah itu wajib, zikir sunnah. Kenapa kita berzikir ketika
Ustaz bagi tazkirah. Bagi tazkirah tuan-tuan, jangan zikir, jangan baca Al-Quran, tumpukan semua apa yang diucapkan oleh ustaz itu. Dia kata, ustaz cakap. Dia cakap, aku tahu je. Aku tahu. Dia tak cakap pun, dia tahu. Pandai je. Pandai. Dan kalau dah rasa pandai, pergilah bagi tazkirah. Maka dari sudut hukum dilarang. Nampak dah jahilnya. Tentu ada, nampak jahil kita. Lebih-lebih lagi, kita pakai jubah, pakai serban. Orang tazkirah baca Quran. Dia anggap baca Quran itu lebih baik. Itu menandakan kejahilan kita. Itu bahasa kasar. Itu tanda kejahilan kita. Apabila kita, tuan-tuan, dengan tazkirah, kita digalakkan menghentikan segala aktiviti. Zikir ke, baca Quran ke. Dan saya pernah tengok, tuan-tuan, saya pernah tengok Serpati masjid tepi sungai. Masjid tepi sungai. Ustaz dia bagi tazkirah, dia baca Quran. Itulah satu kesalahan besar. Patutnya kita dengar ceramah ustaz. Ustaz pun tak terasa hati. Ini kita tazkirah. Tengok orang sebelah sana baca Quran. Kalau ustaz tu kadang ditegur. Ada yang tegur. Dia tengok sekali dia tak tegur. 2 kali dia boleh sabar lagi, masuk 3 kali. Dia tegur je lah. Itulah nampak kita tidak tahu keutamaan. Mana lebih utama? Mana lebih utama? Dengan tazkirah atau baca Quran? Dengan tazkirah lebih utama. Dengan tazkirah lebih utama daripada kita berzikir, berselawat, bertahmid. Jangan dulu dia kena tengok ustaz. Tengok muka ustaz. Yang kawan ni bukan senang nak ceramah ni tuan-tuan. Nak nak ceramah. Payah. Ada ustaz tu dia sebelum dia berceramah, dia buat persiapan dulu. Dia tengok dia boleh kaji, dia tengok. Jadi kita kena raihlah dia. Bukan dia pergi melainkan ustaz yang dah veteran dah, dia tak payah baca-baca ni. Dia bagi baca kat sini dah. Tapi kalau ustaz muda-muda, dia kena tengok. Bukan setakat itu. Dia tengok buku-buku lain, dia pun letak depan dia pun tengok. Dia pun catatlah apa kata dalam kitab ini, apa kata kitab ini, apa kata kitab ini pun catat. Itu ada ustaz, dia teliti. Tiba-tiba ustaz ni buat persediaan di rumah dengan pelbagai kitab, pelbagai ilmu, pergi masjid. Dia tazkirah, kita buat tak peduli. Kita dah berzikir pula, kita dah baca Quran pula. Ini satu penyakit. Masjid Kota Raja saya tak pernah sampai. Masjid Rahimah ada. Kita ada tazkirah, dia dah baca Quran. Saya 2-3 kali sudah berhati. Masuk kali ketiga saya tegur. Lepas tu ditutup terus, tak buka-buka. Inilah betul. Kita ustaz ni buat persediaan di rumah selama baik duduk, baik tidur. Baik lebih baik kita tidur daripada kita baca Al-Quran ketika tazkirah. Ustaz pada sakit hati, tidurlah biasalah, penat. Tidur lebih baik. Tidur lebih baik. Tidur ibadah itu. Kira ibadah dah tidur. Jadi ini tuan-tuan, keutamaan tu. Keutamaan.
Jadi oleh itu tuan-tuan dirahmati sekalian, jadi tanda penerimaan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu beribadat dalam Ramadan, maka amalan itu dilakukan selepas Ramadan. Apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan? Kita salat berjamaah, maka kita selepas Ramadan rutinlah bagi kita salat berjamaah. Tuan-tuan tak? Bagi ikut kemampuan kita. Yang kedua, dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kita bertahmid, berzikir, beristighfar. Jadi selepas Ramadan kita buat yang sama. Istighfar, banyak istighfar, banyak tahmid, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati sekalian, ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir dia. Sesiapa yang berzikir sebelum tidur, sebelum dia nak tidur, ataupun ketika ia terjaga daripada tidurnya, di tengah malam tu dia tersedar, maka dia zikirkan 4 zikir ini. 4 zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Senang juga zikir. Kita amalkan sebelum tidur zikir ini. Ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu. Apa zikirnya? Senang saja. Zikir dia. Saya pernah cakap kat sini. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Senang kan? Kita dah ingat semua dah. Yang kedua, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ufirli. 3, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Kita nak tambah lagi boleh. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baik. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita sekalipun sebanyak buih di laut. Oh, senang. Nak tidur, zikir. Bangun pada tidur, jaga pukul 2 pagi, ulang zikir. Berapa kali Ustaz? Paling kurang 3 kali. Paling kurang sekali adalah. Sekali. Bukan lama pun sampai 1 minit. Sampai ke 1 minit. Sampai 1 minit. Bagi sambil nak tidur. Kita nak tidur ni tuan-tuan, mestilah tidur kita bersyariat. Tidur secara bersyariat. Kadang-kadang kita tak mampu. Tuan-tuan, kita disunatkan berwuduk sebelum tidur. Ini yang kita tak mampu ni. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. Tidak istiqomah. Malas. Tuan-tuan, malas tak? Memang malas. Berwuduk. Biasa yang kita baca sebelum tidur, tuan-tuan, 3 kul tu lah. 3 kul tu. 3 kul tu. Jangan kita tak baca, jangan tu tidur terus. Ada yang Ustaz, letih. Letak kepala, dah selesa. Penat sangat. Pergi jogging. Berapa round? 10 round. 10 round. Kat mana? Ada impian. Ada impian. Pernah pergi jogging ada impian ke? Pernah pergi ya? Itu. Satu pusingan 15 minit. Ini kalau laju. Saya pun pergi ke. Bawa balik.
Jogi alat impian. Pukul 7 sampai ke rumah. Kata pergilah jogi-jogi. Tak jogi sehat, tuan-tuan sehat. Nah, kalau tak elok, pergilah dekat dekat andalan tu pun okey, tuan-tuan. Nah, kita nak cari sehat. Sehat. Jadi tuan-tuan dirahmati sekalian, jadi kita tidur, jangan kita lupa kita baca 3 kut, 3 kut dan ayat kursi. Cerita tuan-tuan, kisah turunnya ayat Al-Kursi, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menjaga pusat zakat yang diberi oleh orang ramai, iaitu dahulu zakat diberi dengan tamar. Jadi satu malam datang manusia, dia jumpa dengan Abu Hurairah. Dia kata, wahai Abu Hurairah, aku ni orang miskin. Jadi aku curilah tamar yang zakat itu kerana aku lapar. Jadi Abu Hurairah kata, dia kasihan. Ya, tak apalah. Lalu dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ada seorang hamba, dia datang tempat penyimpanan zakat, dicuri, dan dia mengaku dia miskin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Hurairah, besok dia akan datang nanti mencuri. Datanglah, dia datang curi lagi. Lepas itu kali ketiga dia pergi curi lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tanya dia. Saudara dah tahu dah, itu syaitan yang mencuri. Syaitan. Kemudian syaitan tu bagi tahu kepada Abu Hurairah. Dia kata, ayat Al-Quran yang menakutkan syaitan ialah ayat kursi. Dia kata, kamu baca ini. Jadi syaitan tu bagi tahu. Jadi kita, tuan-tuan, kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi, sesiapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai subuh. Kita baca ayat kursi. Ayat kursi ini siapa penuh, tuan-tuan? Siapa penuh? Sampai mana? Fansurna 'alal qawmil kafirin. Sama-sama. Yang kita baca mereka penuh kita baca. Jadi syaitan tidak akan ganggu kita sepanjang malam. Jadi kita nak bangun malam pun rasa ringan. Kita nak bangun subuh tu tepat masanya, tepat waktu dan time. Sebab kita tidur bersyariat, baca. InsyaAllah Allah akan sedarkan kita, malaikat akan gerakkan kita pada time, waktu yang biasa kita bangun. Pukul berapa kita bangun? Jangan sedar-sedar Allah Azza wa as-salatu khairun minan naum. Allah tak sempat lagi. Mai masbuk itu satu penyakit, tuan-tuan. Orang yang selalu masbuk ni satu penyakit. Jangan jadi mahu masbuk.
Kadang-kadang datang imam dah tasyahud akhir dah baru sampai. Allah. Tak sedar ni doa itu. Itu penyakit tu. Jangan jadi penyakit, jangan biarkan begitu. Kita seboleh-bolehnya kita bertakbir bersama imam. Kita bertakbir bersama imam. Kalau para sahabat, tuan-tuan para sahabat radhiyallahu anhu, sekiranya mereka tidak sempat bertakbir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sempat bertakbir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakbir, tak sempat bertakbir, dia akan rasa menyesal selama 1 minggu. Allah, kita Allah tak sempat. Jadi tuan-tuan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu siapa solat di belakangnya. Dia tahu satu. Dia tahu. Walaupun baginda tidak menoleh ke belakang, tapi dia tahu. Nah, ini mukjizat Nabi. Mukjizat. Orang yang masbuk, orang yang muafiq. Dia tahu. Itulah istimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sebut, aku tahu semua siapa yang solat di belakangku, seolah-olah mereka semua berada di hadapanku. Wah, dia tengok. Itu biasa. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa. Dan bukan setakat itu. Syurga boleh tengok, neraka dia boleh tengok. Benda wajib. Di kita manusia ni bukan benda wajib. Jadi inilah tuan-tuan, apa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, maka kita sambungkan selepas Ramadan. Kita bangun malam, tak? Kita tahajud. Selepas kita tahajud lah. Berapa rakaat? Ikut kemampuan kita. Yang kedua, 2. Kau paling buat 2. Tak. Paling banyak berapa? 13. 13. Kita tak mampu 13. Tak mampu. Paling banyak kita buat 8 je. Itu istiqamah tu 8. 8. Witir 1. Wah, witir 1. Kalau kita mampu 13, witir 1. 12, witir 1. Itu. Tapi kita tak mampu. Buatlah 2. Tak. 2 rakaat. 2 rakaat tu. Tuan-tuan dah. 2 rakaat. Kelama pun. Pukul 6.30 tu dah habis dah subuh tu. Jadi tuan-tuan, kita bangun awal lah. Kita bangun awal pukul 4.30, pukul 4.45. Biasalah kita bangun. Kita solat lah pukul 5. Kita zikir, tuan-tuan, zikir. Selepas solat malam tu, tahajud, kita zikir. Apa nak zikir? Banyak nak zikir. Tak mau istighfar. Selepas kita salaman sebelum subuh tu, istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Kalau setengah jam banyak tu, ambillah kita paling kurang 33 kali ataupun 100 kali. Lagi. Yang kedua, tuan-tuan, Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 100 kali boleh. Kalau dah masuk. Berapa lagi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dah?
Kemudian jangan lupa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat apa? Buat kita lah. Masuk. Buat. Zikir saya buat. Yang saya sebut. Lepas itu ada masa baca Qul Huwallah pula. Nah, kita baca Qul Huwallah. Kata Nabi SAW, Man qara'a Qul Huwallah salasa marrat. Sesiapa yang baca Qul Huwallah 3 kali, pahalanya seperti dia baca separuh daripada Al-Quran. 3 kali. Kita baca lah 6 kali. Tak. Kita baca salat haji, baca Qul Huwallah lah. Baca keluar rakaat. Rakaat pertama baca kuliah ya kafir. Rakaat kedua baca Qul Huwallah. Baca 6 kali rakaat pertama. Rakaat kedua. Kemudian 2 rakaat kemudian baca Qul Huwallah. Baca Qul Huwallah. Nah, ini banyak pahala yang kita dapat daripada zikir itu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita lakukan amalan yang sama dalam bulan Ramadan dan kita lakukan selepas Ramadan. InsyaAllah Allah beri kekuatan kepada kita. Jawab sebuah salam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.